Kenapa orang dulu akan calit Helio dekat kepala tiub setiap kali pam tayar? Jawapan dia, dalam kepala tiub korang akan ada satu lagi nut, kita panggil nut lebih kurang kan, yang menjadi punca untuk dah halang angin korang. So nut tu akan ada satu oil seal tak pun getah yang selalu jadi masalah dekat kepala tiub korang. Contoh yang warna merah ni, getah oil seal dia ni yang punca, selalu punca tayar korang jadi bocor keluar angin pada kepala tiub. Biasanya kalau getah terlampau lama, getah ni akan penyek, tak apa keras, akan punca, angin akan keluar dekat kepala tiub korang. Biasanya orang letak Helio ni nak cek sama ada kepala tiub korang ni bocor ke tak bocor. So kalau bocor, dia tak akan boleh bertakung macam ni. Kalau letak Helio, so dia akan bertakung dalam kepala tiub. Kalau bocor, automatik angin tu akan tembak balik korang punya Helio tu, air tu keluar. So kita boleh detect korang punya kepala tiub ni bocor. Cara ni orang otak-otak buat, tapi sekarang ni aku dah tak pernah nampak orang buat cara macam ni setiap kali dekat stesen minyak untuk pump angin. So memang bantu, memang efektif, memang bantu, memang betul pun, memang berkesan.